Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Salamlah ke Kumaju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat, Melaka sayang rakyat. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana kita dapat bersama-sama dalam podcast Zakat Melaka, Seban Sikit Tapi Sampai. Pada hari ini kita amat berbesar hati menerima kehadiran yang berhormat Datuk Rahmat bin Mariman, Esko Pendidikan, Pengajian dan Hal Ehwal Agama Negeri Melaka. Alhamdulillah, dalam kehidupan hari ini ramai yang bercakap tentang kejayaan, kerjaya dan juga rezeki. Namun sebagai seorang Muslim, rezeki yang bukan sekadar nikmat yang diterima tetapi juga amanah yang diuruskan dengan sebaik-baiknya. Justru pada episod kali ini, kita akan membincangkan tajuk yang berkenaan dengan bila rezeki menjadi amanah. Tajuk ni memang signifikan di kalangan kita sebagai umat Islam, di mana rezeki-rezeki yang kita dapat perlu dimanfaatkan kepada orang ramai, insya-Allah. Dan melihat bagaimana rezeki, tanggungjawab dan nilai kehidupan saling berkait dengan membentuk masyarakat yang sejahtera. Terima kasih yang berhormat Datuk kerana sudi bersama kami pada hari ini di podcast Zakat Melaka. Apa khabar Wabi? Sihat? Alhamdulillah sihat. Kita santai Wabi okay. Kita berbincang bersama dengan di luar sana yang ingin mendengar apa coletih kita pada hari ini. InsyaAllah kita teruskan pada persoalan pada Wabi. Yang pertama iaitu sebagai permulaan, pada pandangan Wabi, apakah yang dimaksudkan dengan rezeki dalam kehidupan seorang Muslim dan mengapa ia perlu dilihat sebagai satu amanah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih tuan pengacara majlis lah, moderator kita pada hari ini ya. Alhamdulillah, apabila bercakap tentang rezeki ni, pada pendapat saya rezeki ni kita tak boleh memandang dari sudut duit, dari sudut harta saja. Sebab skop rezeki ni adalah sangat luas. Rezeki itu boleh saja berbentuk dalam kesihatan yang baik yang kita dapat, kan? Dalam kerjaan yang baik kita dapat, kan? Dalam keluarga bahagia yang kita ada, kan? Dan dalam masa yang sama juga ilmu yang kita ada, masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, itu juga merupakan rezeki. Termasuklah dalam rumah tangga tu, jodoh yang tepat juga adalah merupakan rezeki. Kan? Jadi sebab itulah pada saya lah, melihat rezeki ini adalah merupakan satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Apa saja yang kita miliki hari ini sebenarnya bukan milik kita semua. Milik kita hari ini, apa yang kita ada sebahagiannya adalah milik orang lain, untuk orang lain. Dan bila kita faham konsep ini, kita akan merasa lebih bersyukur atas apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, kan? Dan kita bukan fikir sebagai bagaimana hendak menambah, mencari rezeki, tapi dalam masa yang sama kita berfikir bagaimana kita nak mengagih-agihkan sebahagian rezeki kita ini untuk orang yang memerlukan. Betul. Alhamdulillah. Itu kupasan yang amat menarik kepada YB berkenaan dengan rezeki. Rezeki ni tak semestinya rezeki dari segi diri sendiri, tetapi rezeki keluarga, rezeki kebahagiaan, rezeki rumah tangga, rezeki kesihatan. Itu adalah antara rezeki yang amat yang kita inginkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu betulnya Wabi? Ya, betul. Okey. Kita berbalik pada persoalan yang seterusnya lah Wabi. Okey, dalam dunia yang semakin mencabar, hari ini bagaimana kita mendidik masyarakat untuk melihat kejayaan bukan sekadar pada jumlah harta yang dimiliki, tetapi juga adalah nilai dan tanggungjawab yang datang bersama rezeki tersebut. Baik, hari ini kita ni hidup dalam suasana dunia yang begitu pantas, dunia media sosial, kan? Segalanya kemungkinan semuanya ada, kan? Jadi dalam masa yang sama masyarakat melihatlah kepada kita ini, kepada kejayaan kita melalui media sosial mungkin, kan? Rumah kita, kereta kita, keluarga kita dan sebagainya, kan? Itu adalah merupakan
rezeki yang orang lain melihatlah kepada kita, termasuklah jawatan-jawatan kita dalam kerajaan ataupun dalam sektor swasta kan. Tapi sebenarnya kejayaan bukan diukur secara yang sebegitu kan. Kejayaan ni diukur apa yang kita miliki dan bagaimana kita menguruskan pemilikan kita ini untuk kita agih-agihkan kepada orang yang memerlukan. Itu yang paling penting sekali kan. Dan ada orang mungkin tidak memiliki harta yang banyak, tetapi dalam masa yang sama hidup dia tenang. Keluarga dia bahagia kan, dan juga sentiasa memberi manfaat kepada orang lain, sebab dalam masa yang sama bukan saja wang ringgit dia, tapi masa dia diberikan kepada orang lain juga. Kudrat dia juga diberikan kepada orang lain untuk menolong orang lain dalam masa yang sama juga. Sebab dari segi pendidikan pula, pendidikan dan nilai dia pula sangat penting. Kita perlu juga mendidik anak-anak kita ini. Anak-anak kita didik bahawasanya dalam masyarakat ni kejayaan bukan sekadar mengejar apa yang kita nak, apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita menjadi insan yang lebih bertanggungjawab dan kita boleh membantu orang lain. Itu yang orang akan hargai kita, dan insya-Allah Allah Taala juga akan memberi keizinan, bukan keizinan, Allah Taala akan memberikan sesuatu yang terbaik, rezeki yang baik, kesihatan yang baik kepada kita ini, insya-Allah, kalau kita sentiasa membantu orang yang lain. Betul. Apa yang dikatakan oleh YB sebenarnya tadi, di mana rezeki itu ada hak orang lain yang kita dan Allah telah tetapkan, di mana daripada rezeki itu adanya dari segi tak semestinya rezeki itu datang secara tiba-tiba ataupun secara langsung. Sebab rezeki itu memang Allah dah tetapkan setiap seseorang itu ada bahagian, ada berapa persen, di mana harta yang kita dapat tu kita takbir urus dengan baik, insya-Allah. Okey, seterusnya YB, saya nak tanya pasal berkenaan dengan portfolio YB lah. Okey, di mana YB memegang portfolio yang berkait rapat dengan pendidikan dan hal ehwal agama. Pada pandangan YB, sejauh mana pendidikan, nilai dan agama penting dalam membentuk masyarakat yang lebih bertanggungjawab dan prihatin kepada rakyat dan juga orang lain lah. Baiklah, ini juga antara hal-hal atau perkara-perkara yang sering saya sampaikan kepada pelajar-pelajar kan, khasnya pelajar-pelajar pengajian tinggi kan, yang mana mereka berjaya menduduki pusat pengajian tinggi, duduk di Menara Gading, dan mereka ini satu masa nanti adalah akan menjadi orang penting dalam negeri kan, menjadi ketua jabatan kemungkinannya kan, menjadi orang yang berjaya dalam kehidupan dia. Dalam masa yang sama, dalam masa yang sama kena ingatlah bahawasanya pendidikan dan nilai agama adalah merupakan satu asas kepada pembentukan masyarakat. Apa yang kita tak mahu, kita mengejar kecemerlangan akademik tetapi mengabaikan pembentukan akhlak dan juga nilai. Kita mungkin boleh berjaya melahirkan individu-individu yang berjaya, yang pandai, yang pintar, tapi belum tentu punya rasa tanggungjawab kepada masyarakat. Sebab tu saya tekan kepada hal yang sebegini kan. Jadi agama juga mengajar kita tentang amanah, tentang ihsan, tentang kasih sayang kan, dan juga tanggungjawab. Dan nilai-nilai ini adalah merupakan suatu benda yang penting menjadikan seseorang itu lebih prihatin kepada orang lain. Dan apabila nilai ini ditanamkan sejak kecil, insya-Allah kita akan melahirkan masyarakat yang bukan sahaja memikirkan tentang diri dia sendiri, tak pedulikan orang lain, tak pedulikan keluarga yang lain, tak pedulikan jiran-jiran tetangga yang lain, tapi juga sentiasa mengambil berat tentang keadaan sekeliling mereka ini. Dan pada saya lah, ini adalah asas penting dalam membina masyarakat. Maknanya orang yang berjaya bukan saja berjaya dari segi kejayaan kerjaya dia, tapi berjaya mempunyai akhlak yang baik, berjaya juga menjadi insan yang terbaik, dalam masa yang sama juga boleh membantu orang yang lain. Saya tertarik dengan perkataan YB berkenaan dengan akhlak dan adab tu sendiri kan. Kita sebagai ibu bapa perlulah mendidik anak-anak, tak semestinya guru-guru di sekolah, tetapi ibu bapa dah sebagai permulaan kehidupan dalam keluarga, di mana kalau misalnya pembentukan ibu bapa tu salah, jadi anak-anak pun akan mengikut benda yang salah. Betul YB Kalau benda ibu bapa tu memberikan kebaikan kepada anak-anak, insya-Allah
anak-anak tu mempunyai akhlak yang baik dan juga mempunyai adab terhadap ibu bapa dan guru-guru. Itu antara yang menarik bagi saya lah, YB. Okey, yang terus soalan yang berikutnya. Okey, apabila kita bercakap tentang amanah YB dalam rezeki, sudah tentu ia turut melibatkan tanggungjawab seperti zakat dan sedekah. Okey, bagaimana YB melihat peranan zakat dalam membina masyarakat yang lebih sejahtera dan saling bantu-membantu antara satu sama lain? Baiklah, zakat ini adalah merupakan satu contoh yang baiklah. Bagaimana Islam ini mendidik umatnya supaya mengambil berat antara satu sama lain. Kadang-kadang kita melihat zakat ini hanya satu kewajipan yang perlu ditunaikan setiap tahun. Memang zakat ini juga adalah merupakan hukum Islam yang kelima dan kewajipan kepada orang Islam menunaikan zakat kepada yang berkemampuan, kan? Tapi sebenarnya peranan zakat ini lebih besar daripada itu. Jadi peranan zakat ini melalui zakatlah golongan yang diberikan kelebihan rezeki ini dapat membantu mereka yang sedang berhadapan dengan kesukaran hidup. Sebab kesukaran hidup ni kadang-kadang datang secara tiba-tiba. Bencana, malapetaka, musibah yang kita tak duga akan terkena kepada rakan-rakan kita yang lain. Misalnya kemalangan, kan, hilang keupayaan, kan, menyebabkan kita kehilangan pendapatan, kan, dan akhirnya kita menjadi orang yang susah. Mungkin juga ada yang kematian suami atau isteri ataupun ibu, ayah. Makna punca pendapatan mereka ni dah tak ada. Jadi mereka ini memang memerlukan bantuan keuangan untuk meneruskan kehidupan mereka ini. Dan dalam masa yang sama juga zakat ini memang akan mengeratkanlah hubungan dalam masyarakat kerana wujudnya rasa tanggungjawab dan saling membantu-membantu antara masyarakat ni, kan? Dan dalam masa yang sama juga apa yang menarik adalah zakat bukan sahaja memberi manfaat kepada penerima, ia juga mendidik supaya kita sentiasa bersyukur atas rezeki yang kita dapat, kan, kelebihan yang kita dapat, dan juga kita tak terlalu bergantung kepada harta, yang sentiasa mengingatkan kita bahawa harta ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bersyukur atas nikmat yang kita dapat. Dalam masa yang sama kita boleh berfikir, kita harus berbagi-bagi pada siapa kita nak berikan, golongan mana yang kita nak sedekahkan. Jadi cara yang paling mudah adalah kita bayarlah zakat. Dan insya-Allah pihak zakat, misalnya zakat Melaka ini tahu bagaimana nak mengagihkan zakat-zakat tersebut kepada asnaf-asnaf dan golongan-golongan yang memerlukan, insya-Allah. Betul. Sebab bukan setakat sedekah yang kita berikan kepada orang ramai, tapi ibadah yang wajib iaitu zakat. Jadi YB, sebab zakat ni adalah tuntutan daripada agama kita sebagai umat Islam. Okey, seterusnya boleh saya teruskan soalan yang terakhir pada YB lah. Kita melihat di luar sana, apa kepesanan YB di luar sana, masyarakat dan rakyat negeri Melaka itu sendiri, khususnya generasi muda yang sekarang ni lah, agar sentiasa mensyukuri nikmat dan juga rezeki dan menguruskan dengan baik dengan penuh tanggungjawab. Itu antara yang kita nak tekankan, iaitu generasi muda saat inilah. Baik. Baiklah, saya berpesan juga kepada diri saya sendiri jugalah. Dan juga kepada generasi muda, termasuklah kepada anak-anak saya juga, kan, supaya sentiasalah menghargai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini. Kan, kadang-kadang kita ni terlalu fokus kepada apa yang kita belum miliki. Sedangkan dalam masa yang sama kita dah memiliki kepelbagaian, tapi kita masih juga tak bersyukur. Jadi syukurlah apa yang kita ada ini. Kan, itu yang pertama. Dan mulakanlah dengan perkara yang sederhana. Carilah rezeki yang halal. Dalam masa yang sama sentiasa menghormati ibu ayah dan juga menjaga hubungan dalam masyarakat dan juga melaksanakan tanggungjawab agama dengan sebaik-baiknya. Kerana itu adalah asas. Itu adalah pegangan sebagai orang Islam, umat Islam. Agama adalah merupakan satu asas dalam kehidupan kita ini. Kita jangan lari sama sekali dengan pegangan agama, apa yang telah diajarkan kepada kita ini. Dan jangan tunggu menjadi terlalu berjaya ataupun dah terlalu senang ataupun dah terlalu kaya baru nak memanfaatkan orang lain. Apa yang kita ada, kita rasa kita nak sedekah,
kita sedekahkan kepada orang lain. Apa yang kita rasa kita dah mencukupi haul untuk kita berzakat, kita bayarlah zakat itu untuk diagihkan kepada orang lain. Dan apa yang penting kita melakukan adalah secara dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, dan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Ikhlaskan hati kita. Dan insya-Allah lah, dan saya percaya apabila kita menguruskan rezeki kita dengan penuh tanggungjawab, kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja rezeki itu bertambah, kita juga akan lebih tenang dan juga kita diberkati. Hakikatnya, hakikatnya setiap orang ini, tiada orang yang miskin kerana bersedekah. Tiada orang yang menjadi miskin kerana dia berzakat. Bukan Allah, malahan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan meluaskan pintu rezeki kita dengan lebih baik lagi. Saya percaya apabila kita menguruskan rezeki dengan penuh tanggungjawab ni dan sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah bukan sahaja rezeki itu bertambah, tetapi kehidupan kita akan lebih tenang dan juga lebih diberkati. Dan hakikatnya tiada orang yang miskin kerana bersedekah, tiada orang yang jadi miskin kerana ia berzakat. Dan insya-Allah juga Allah Subhanahu Wa Taala akan meluaskan rezeki kita ini. Dan seruan saya, bersihkanlah jiwa kita, sucikanlah harta kita ini, insya-Allah. Jadi bersihkanlah jiwa, sucikanlah harta kita ini. Cantik dia punya slogan tu kan. Sebab kita perlu lihatlah apa yang YB sebut tadi, iaitu kita ikhlaskan dalam hati kita. Dan juga kita bersyukur atas rezeki yang kita perolehi. Jangan kita nak tunggu kaya baru kita berzakat, nak tunggu kaya baru kita sedekah. Sekarang juga kita ada duit, ada harta, ada pangkat, ada semua. Jadi kita laksanakan apa yang Allah dah tetapkan di dalam Al-Quran itu sendiri, YB. Innama a'malu binniat, iaitu kita bermula dengan niat yang baik, insya-Allah Allah akan pemudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah YB, terima kasih atas kupasan celoteh YB yang menarik bagi masyarakat di luar sana untuk mendengar. Terima kasih diucapkan pada YB atas perkongsian yang sangat bermakna pada hari ini ya. Semoga segala yang dikongsikan oleh YB dapat memberi manfaat dan juga membuka perspektif pada masyarakat di luar sana bahawa setiap rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar nikmat untuk dinikmati, tetapi juga amanah yang perlu diuruskan, ditadbir urus dengan baik, maupun secara langsung ataupun tidak langsung. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang lebih sentiasa bersyukur, bertanggungjawab dan tidak melupakan hak-hak yang terdapat dalam setiap rezeki yang kita perolehi. Hanya zakat itu ada sekadar 2.5% saja yang perlu kita zakatkan. Selebihnya adalah kita menakbir uruskan kita punya harta. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pemudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Bagi di luar sana untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembayaran zakat, pertanyaan, info, boleh layari www.aizakat.com dan boleh meninggalkan pesanan WhatsApp di talian 011585838885 untuk info lebih lanjut. Terima kasih YB atas menghadirkan diri di podcast Sembang Sikit Tapi Sampai di Zakat Melaka. Terima kasih diucapkan kepada semua kru-kru yang berada di sini, dan juga saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.